kita dapat mata wang negara tersebut. Emas digital hanya tertulis dekat kertas. Emas fizikal kita pegang sendiri. Emas mata wang antarabangsa, boleh jual mana-mana negara, tiada batas sempadan. Sebab tu beli emas dia dapat fizikalnya. Apa maksud emas mata wang antarabangsa? Tuan-puan, maksud emas mata wang antarabangsa, contoh kita pergi Indonesia, kita jual dekat sana, kita dapat mata wang sana. Itulah maksud emas mata wang antarabangsa. Jual mana-mana negara, kita dapat mata wang negara tersebut. Jadi tuan-puan tak payah risau. Ada duit belum tentu ada emas, ada emas tentu-tentu kita ada duit. Aset yang paling mudah dicairkan dalam bentuk tunai hanya mengambil masa beberapa minit. Nilai emas mustahil jatuh kosong, itu jaminan daripada pakar-pakar keuangan. Jadi kenapa sedikit sebanyak kita tak nak buat simpanan emas? Sekurang-kurangnya ada 50 gram, 100 gram untuk simpanan peribadi, untuk backup keluarga kita sekiranya berlaku kecemasan, apa-apa kecemasan. Tuan-puan, payung tak akan mampu hentikan hujan, tapi dengan payung kita mampu berdiri tengah hujan. Sekurang-kurangnya ada, tak payah modal ribu-ribuan tuan-puan, itu semua mengarut mitos semua tu. Cukup kita buat setiap kali gaji, permulaan modal hanya serendah 100. Simpan dalam akaun kita sendiri, bukan simpan dalam akaun saya, bukan beli emas melalui saya. Saya ni hanya pemudah cara bila emas, bimbing masyarakat menabung dengan cara yang betul, buat dengan ilmu. Itu tugas saya.